Pengorbanan seorang guru. Pengorbanan cikgu amat besar dan tidak ternilai. Cikgu sanggup meluangkan masa, tenaga dan fikiran demi memastikan kami memahami pelajaran. Ada cikgu yang datang awal ke sekolah dan pulang lewat semata-mata untuk menyediakan bahan pengajaran serta membantu kami yang lemah dalam pelajaran. Cikgu sentiasa sabar menghadapi pelbagai gerenah kami. Walaupun penat dan menghadapi tekanan di kerja, cikgu tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Cikgu bukan sahaja mengajar di dalam kelas, malah menjadi penasihat, pembimbing, tempat kami berkongsi masalah dan juga sebagai seorang kaunselor. Setiap pagi juga, cikgu akan bertugas menyambut kehadiran kami di pagar sekolah dengan penuh mesra dan senyuman. Tindakan ini menunjukkan sikap prihatin dan kasih sayang cikgu terhadap kami. Selain memastikan kami hadir ke sekolah dengan selamat, cikgu juga mengambil peluang untuk menegur kami yang tidak mematuhi peraturan sekolah seperti pemakaian yang tidak kemas. Cikgu akan memberi nasihat agar kami sentiasa berdisiplin dan menjaga imej sekolah. Walaupun syarat dengan tugas harian, cikgu tidak pernah berkira masa demi melatih kami dalam sukan. Setiap titisan keringat cikgu di tengah padang yang membahang menjadi saksi sebuah pengorbanan yang tidak mendambakan balasan. Ibarat seorang doktor yang sentiasa merawat tubuh yang sakit, cikgu pula menyembuhkan kejahilan dan meniupkan kekuatan saat kami hampir rebah. Sesungguhnya, penatlah cikgu adalah jambatan untuk kami mendaki kejayaan. Kerana bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Terima kasih, cikgu. Kami ucapkan Selamat Hari Guru. Kami dari kelas 3K yang mengucapkan Selamat Hari Guru. Kami daripada kelas 1 Tulip yang mengucapkan Kami daripada Tingkat Sakura mengucapkan Selamat Hari Guru. Kami daripada unit security mengucapkan Selamat Hari Guru. Kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Bye. Terima kasih cikgu. Kami dari kelas guru ofisial kita mengucapkan Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Bye. Kami daripada kelas 5 Tulik ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru. Terima kasih cikgu telah mengajar kami. Minta maaf jika ada salah silap. Kami, cikgu. Bye-bye. Selamat Hari Guru. Terima kasih mengucapkan kepada semua guru yang bersabar yang mengajarkan kita sampai kita faham. Kami sayang cikgu. Yeah. Kami daripada 3 Dahlia mengucapkan Selamat Hari Guru. Kami dari Umat Jasmine ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Kami dari Penat Kantin ingin mengucapkan Selamat Hari Guru untuk semua guru-guru di Malaysia, terutamanya guru yang bertugas yang mengajar di sekolah menengah SMK Datuk Usman Awal. Assalamualaikum. Saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu di sekolah ini. Terima kasih. Saya mengucapkan Selamat Hari Guru. Ucapkan Selamat Hari Guru. Ucapkan Selamat Hari Guru. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami staf pejabat SMK 2 ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. terima
kasih cikgu. Saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru SMK 2. Saya Pembantu Amal SMK 2 mengucapkan Selamat Hari Guru kepada guru-guru di SMK 2. Kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Betul-betul. Kadang-kadang kami terlupa bahawa guru juga manusia biasa yang tidak lari daripada rasa penat, sedih dan kecewa. Tapi di sebalik semua rasa itu, cikgu tetap teguh hadir setiap hari. Cikgu tetap mengajar dan tetap mengukir senyuman yang paling manis buat kami. Terima kasih atas segalanya, cikgu. Selamat Hari Guru.